Sebab apa pun water level ni penting. Kalau tak level, rugi kita buat. Takut orang tergelincir. Tak. Kita skru ni, kayu ni akan bergerak ke tempat lain. Okey, cun nak. Cun sangat. Lepas tu kedua, saya nak langkah kat sini. Nampak? Dia boleh jauh sikit. Tak, ni langkah pertama, ni langkah kedua. So kat sini lah, kita buat tanda guna pokok. Naik atas ni, pijak sini, naik ke ruang tamu. Okey, tangga dah siap. Yes. Okey, Apek. Kita sambung. Awak punya kerja sudah settle. Tinggal nak bawa naik TV je. Awak tengah buat wiring kan? Okey, saya gerak dulu . Okay, so now dah pukul 6.50. Saya masih lagi buat wiring ni. Sebab wiring ni dia tak sama dengan wiring rumah biasa, sebab tak. Ni pokok punya wiring. So nak cari tempat letak wire, tempat letak soket susah gila.